Alhamdulillah hari ini terima kasih Alhamdulillah dianugerahkan sebagai anugerah ikon usahawan industri makanan dan minuman peringkat MARA Negeri Perak, Alhamdulillah. Dan kita rasa bersyukur atas pengiktirafan yang telah diberikan oleh MARA, khususnya kepada kami usahawan-usahawan bimbingan bawah MARA. Dan saya nak beritahu sekali lagi, MARA banyak membantu kami dari segi pembangunan usahawan, khususnya kami peniaga-peniaga yang bermula daripada bawah, yang mana saya start daripada usaha bangunan MARA. Dan Alhamdulillah hari ini kita berkembang dan mempunyai lebih daripada 3 cawangan. Dan hari ini kita ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas pengiktirafan yang diberikan oleh pihak MARA kepada kami, Kopi Bunga Holdings Temerat, atas nama brand Kopi Bunga Bakery. Alhamdulillah, tadi pun kita dengar pengumuman yang dibuat oleh pengarah MARA ataupun Datuk Seri Datuk Wira Datuk Ashraf Wajdi, yang mana dia telah mengumumkan daripada 36 juta naik kepada 40 juta 30 juta. Alhamdulillah, kita doakan semoga dengan adanya dana-dana yang diberikan ataupun peningkatan dana yang diberikan kepada MARA Perak, khususnya lebih ramai usahawan-usahawan Perak yang dapat kita bantu, khususnya anak-anak jati orang negeri Perak, macam contohnya orang Perak Tengah, orang Hilir Perak yang mendapat limpahan rahmat daripada MARA. Dan saya faham MARA ini bukan sahaja sekadar bantuan, dia juga ada pinjaman, ada penggeran dan permis perniagaan yang boleh ditambah baik untuk kita bantu lebih ramai orang Bumi Putra di luar sana untuk meningkatkan gaya hidup dan untuk meningkatkan pencapaian dalam kehidupan dan juga perniagaan mahupun dalam meningkatkan taraf hidup. Alhamdulillah, perjalanan Kopi Bunga, Alhamdulillah kita sekarang dah ada lebih 3 cawangan dan kita ada central kitchen dekat Paya Bunga. Harapan kita memang nak menuju ke luar negara. Dan kalau tanya kita pun sekarang dalam proses nak merangka cawangan-cawangan di negeri-negeri, sebenarnya di Perlis, di Kedah, untuk di bawah, di bahagian utara dan khususnya di bahagian-bahagian lain di kawasan utara. Dan kalau tanya kami apa perancangan Kopi Bunga, sekarang ni kita dalam proses untuk persijil halal. InsyaAllah tahun depan kita akan selesai untuk perjalanan. InsyaAllah kita boleh pergi ke luar negara, bawa produk-produk khususnya daripada negeri Perak pergi ke luar negara, hasil daripada sumbangan daripada bantuan daripada MARA Negeri Perak.